Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung Ramadan, ataupun apa yang kita namakan sebagai Al-Ashru Al-Awakhir, 10 akhir Ramadan. Malam ni malam ke-22, malam ke-22, malam ke-22. Mana malam kedua daripada 10 akhir Ramadan. Malam esok, malam 23. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita dapat bersama-sama, dan doa kita supaya sampaikan kita ke bulan Ramadan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah makbulkan kita dan beri kita peluang beribadat, kenapa kita minta masuk sampai ke bulan Ramadan? Allahumma balighna Ramadan. Sebab kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau meninggal, tak ada lah rumah. So maknanya sampai kita pada hari ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Allah beri peluang kepada kita. Jadi sepatutnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Tanda kesyukuran apa? Tanda kesyukuran ialah kita gunakan umur yang Allah beri itu sebaik-baiknya. Kalau kita minta doa je, lepas tu kita tidur, kita minta doa je, kita tak beribadat, maknanya kita tak bersyukur. Maknanya kita sia-siakan pada saat-saat yang sangat bernilai. Dalam setahun kita ada 360 hari. Dalam 360 hari kita ada 10 hari saja yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam 360, 10 hari. Dalam sebulan ada, dalam setahun ada sebulan. Dalam sebulan ada 30 hari. Dalam 30 hari ada 10 hari. Dalam 10 hari ada pilihan-pilihan hari pula. Jadi kita sekarang berada dalam saat-saat yang paling berharga, sangat-sangat yang paling bernilai. Semua orang tahu. Semua orang tahu berharga. Semua orang sebut di TV, sebut di mana-mana sebut. Yang persoalannya apa? Persoalannya ialah kita guna ke tidak? Takutnya kita tahu 10 akhir, kita tahu Lailatul Qadar, tapi kita tak ambil kesempatan. Itu yang kita tak. Jadi kita sekarang pada 10 akhir Ramadan. Okey, Rasulullah SAW apabila akhir Ramadan dia buat apa? Sayyidina Aisyah sebut, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Ramadan, syahr Ramadan, fi awal fi ashratul awakhir min Ramadan, apa dia buat? Shidda min zarahu. Shidda min zarahu itu kalau dalam bahasa Melayu paling mudahnya, kain pelekat tu kita kemaskan. Kalau jubah tu kita ikat kat pinggang. Tapi itu adalah sebagai simbolik kesungguhan. Orang kata sisi lengan, Latin, sisi lengan, bersungguh-sungguh, maknanya bersiap-siap. Rasulullah syadda mizarahu wa qama lailahu. Lepas dia bersedia, dia dirikan malam. Dirikan malam maksudnya apa? Dirikan malam bukan bangun malam, berjaga malam. Berjaga malam, maknanya malam tu daripada maghrib sampai ke subuh dia tak tidur. Biasa kan tidur kan. Dan kita kadang-kadang silap juga. Kalau nak sembahyang tahajud, kena tidur dulu orang sama tahajud. Dia qiyamul lail mendirikan malam. Tahajud ialah solat sebelah malam. Qama lailahu, mendirikan sepanjang malam. Mana Rasulullah tak tidur malam. Sebab malam berharga. Wa aiqadha ahla. Yang ketiga ialah dia kejutkan ahli keluarganya. Maknanya bukan sekadar tak tidur, dia kejutkan isteri, dia kejutkan anaknya. Kita pun begitu juga, bersiap siaga. Ni malam ni, malam kedua ni, kejutan terakhir. Sebab tu kita bersiap siaga, mendirikan malam. Jangan tidur tuan-tuan, tidur siang itu kira sikit. Pandai-pandailah jaga. Memang kita ada masalah kerja dan sebagainya. Nanti kita cakap bagaimana kita ada susun jadual kita.
kemudian mengejutkan ahlinya. Bermakna malam-malam 10 akhir ini kejutkan ahli. Kalau suami, kejutkan isterinya. Kalau isteri, kejutkan suami. Kalau anak, kejutkan bapa. Kalau bapa, kejutkan anak. Sama kejut mengejut, bukan sama tidur menidur. Sepakat itu malam rugi. Jadi 10 malam hidupkan. Sebab itulah Allah SWT Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Sesiapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan bahawa dia buat Allah akan bagi. Wahtisab, dia bukan buat dengan ketaatan, tapi dia pengharapan. Buat dengan harap, ya Allah ya Tuhan, aku balaslah, berilah apa yang aku buat. Ihtisab, orang yang sungguh-sungguh. Orang ihtisab ni, dia bukan yang kadang yang memang tunduknya, buat kesungguhannya, ikhlasnya dan sebagainya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosanya. Malam-malam lain tak berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Malam lain tak berlaku semalam yang sama dengan malam-malam akhir, iaitu diampunkan dosa yang telah lalu. Apa yang kita buat diampunkan. Mana bersih ni bulan puasa ni, lepas ni bersih. Lepas tu jagalah kebersihan seterusnya. Jadi sesiapa yang bersungguh-sungguh akan diampunkan. Dan 10 malam akhir dihidupkan. Apa yang berlaku 10 malam akhir ni? Satu lagi yang paling istimewa, kita semua tahu. Nama dia apa? Lailatul Qadr. Satu malam yang namanya Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Kita dah cakap dah pasal Quran dua. Kita dah cakap dah pasal kita akan bertaubat, dah baca Quran banyak-banyak. Tak boleh belajar, kalau boleh kita baca lagi, yang dah lancar baca baik-baik. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Bahasa Arab pada tadi macam tu, kalau orang faham dia faham. Mutahu ke apa maksud Lailatul Qadr? Ma adraka, mutahu ke? Apa dia? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Maka Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni orang Melayu bukan Melayu. Bila dia tafsir 1000 bulan, dia kira lah 1000 bulan kalau ikut tahun 83 tahun 4 bulan. Kenapa Allah bagi 1000 bulan? Kenapa dia tak bagi alfi syahr? Kenapa bagi 1000 je? Ulama mentafsirkan di sini. Kalimah alf syahri 1000 bagi Arab ialah menunjukkan banyak sangat sepanjang umur. Itu bahasa Arab. Macam kita kata ramai sungguh ramai. Berapa orang? Juta. Ada berapa? Juta-juta kan? Maknanya dia nak cerita ramai. Tapi kalau Arab kita sebut million. Dia nak cerita ramai sangat, dia sebut alf. Alf bagi orang Arab sangat lama. Itu bahasa alf. Jadi bila Quran turun dalam bahasa alf, nak cerita pada orang Arab sangat lama. Tualil hayah, kata salah tafsir. Alf bukan 83 tahun 4 bulan. Alf ialah masa yang sungguh panjang. Bermakna tak payah kira 83 tahun lah. Kira panjang. Maknanya lebih banyak daripada apa yang kita jangkakan, yang kita tafsirkan. Setengah mufassir ini berkata begitu. Kalau orang kira 83 tahun, dia pun taruh 40, 43 dapat 100 lebih. Dia bukan macam tu. Ini pahala sisi Allah SWT. Ini nak cerita banyak. Ini cerita banyak, jangan kita biarkan. Jadi alfu syahr. Jadi malam Lailatul Qadar. Kita sekarang ni dah sampai akhir 10 akhir. Kita pun nak target Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar ni? Bila apa? Besok. Buat besok, lepas tu lusa jangan bagi. Maknanya bila Lailatul Qadar? Ini ada hadis Rasulullah SAW. Kita tahu kan, Rasulullah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceritakan kepada sahabatnya bila Lailatul Qadar. Dia pun Rasulullah pun pergi ke masjid. Sampai di masjid, masa tu sahabat-sahabat dia berkira bila Lailatul Qadar, bila ni? Mau kata besok, mau kata lusa, mau kata besok dan sebagainya. Macam itulah semua orang bercakap-cakap. Bila dah riuh ni, Arab ni dia nak tahu sangat. Dia sembang Arab ni dia buat kita. Suara dia bertinggi, bersungguh.
Kita senyap je. Jadi bila keadaan macam tu, Allah SWT hilangkan ilham tadi. Rasulullah ingat dah, turun-turun bila duduk bising-bising ni, dia kata, aku dah tak nak tunggu tahu bila Lailatul Qadar. Aku dengar macam ni, aku terlupa balik. Itu ada hikmah lah, bukan kata Rasulullah berlupa. Hikmah daripada Allah SWT, aku lupa balik. Yang aku ingat malam-malam ganjil. Itu senang. Oh, kalau malam ganjil, itu peluang lah. Ada hikmah tu. Kalau Rasulullah cerita lah malam tu pada malam 25 ke 24 ke sebulan tu rasa malam tu ya. Orang macam kahwin. Sebabnya itu pun dah 3 tahun. Cukup lah buat apa susah-susah. Kan kira satu malam tu je. Bukan 10 akhir tu. Sepanjang bulan Ramadan tak tu je targetnya. Itu hikmah dia tu. Jadi aku terlupa, maka kamu jangan lupa arti hari-hari yang ganjil. Hari ganjil ni berapa? Malam 21. Lepas dah kita kan? Malam hari lepas dah. Wallahualam semalam. Mungkin dah semalam dah kita dah terlepas. Mungkin. Lepas tu malam 23, malam esok. Lepas malam esok, malam 25, malam 27, malam 29. Ada 5 malam yang Rasulullah beritahu malam-malam ganjil. Daripada situ sahabat-sahabat cuba sekolah malam-malam tu. Tapi tak semestinya malam ganjil. Cuma Rasulullah sebut, aku ingat malam ganjil. Ulama menyebutkan tak semestinya, dia boleh juga berlaku malam genap. Daripada mana? Daripada bukti-bukti, hadis-hadis, peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang tahun, yang besoknya Rasulullah sebut semalam Lailatul Qadar. Oh, malam Lailatul Qadar berlaku malam, besoknya bila kami sujud sembahyang basah dahi kami, hujan. Malam Lailatul Qadar hujan. Salah satu syarat dia. Jadi ada beberapa syarat yang selepas itu, kalau hujan biasa Lailatul Qadar begitu. Sebab benda tu berlaku setiap bulan. Jadi apa yang kita nak buat? Pertama sekali jangan tinggal 10 terakhir, sebab boleh berlaku juga pada malam lain. Kalaulah 10 tertinggal, jangan tinggal malam ganjil. Okey, tertinggal malam 21, tertinggal malam 23, jangan tinggallah malam 25. Tertinggal juga malam 25. Jangan tinggallah tuan-tuan malam 27, please. Jangan tinggal 27. Ya, masalahnya apa sekarang? Masalahnya tinggal. Bukan masalahnya buat. Kalau buat tak ada masalah apa-apa, masalahnya tinggal. Jadi kalau apa-apa pun letih, kepenat apa sih malam 27, jangan tinggal. Sebab kebanyakan hadis yang menyatakan dia pergi tolak 21, 23, 25, 27, kebanyakannya 27 jarang khilaf. Ya, sejarahnya 27 jarang khilaf. Kebanyakannya telah 27. Jadi apa yang kita kena buat? Ingat, malam 23 jangan lepas. Malam lain pun tak boleh lepas. Malam 25 lagi fokus. Malam 27 lebih fokus. Malam 29 jangan ketinggalan. Tadi kita skor 10 malam. Jangan tinggal, kita kena skor 10 malam. Boleh? Jangan skor, kena tinggal 10 malam. Jadi malam-malam ni kita nak buat apa? Sebut tadi kan, jangan tidur. Dan lagi duduk mana? Apa kita nak buat ketika tidur? Kita kena berzikir. Sedekah, biasa kan? Sedekah tu pula kita kan tangan. Siap hari tu biar ada sedekah, walaupun RM1. Siap lepas subuh 10 akhir ni, siap lepas subuh RM1 mesti masuk. Payah sangat tu tabung ada kadang. Sekurang-kurangnya RM1. Jangan tunggu kaya raya dulu baru nak bagi kita. Okey, 10 akhir. 10 akhir tuan-tuan, apa yang kita nak buat? Jangan, kalau nak mengelakkan daripada kita tertinggal, jangan tidur di rumah. Boleh macam tu. Carilah masjid mana-mana yang kita selesa. Ada beribu masjid kat Selangor ni yang kita selesa, yang luar, yang ada ikon ke mana-mana. Pergilah cari, kat surau ni pun boleh. Pergilah kalau iktikaf.